Pernahkah anda terfikir mengapa semakin kuat anda menginginkan sesuatu, semakin jauh ia terasa? Anda telah melakukan segalanya. Anda menulis matlamat anda membuat papan visi, anda mengulangi afirmasi setiap pagi, tetapi impian anda masih terasa seperti fata morgana di kejauhan. Anda mungkin mula berfikir, adakah saya melakukan ini dengan salah? Atau lebih teruk lagi, adakah undang-undang tarikan ini benar-benar tidak berkesan? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Masalahnya bukan pada kaedah anda, tetapi pada tenaga di sebalik keinginan anda. Hakikatnya, keadaan menginginkan, mengharapkan atau menunggu sesuatu secara aktif mencipta frekuensi getaran kekurangan. Apabila anda berkata, saya mahu lebih banyak wang, alam semesta tidak mendengar perkataan wang. Ia merasakan tenaga di bawahnya, iaitu saya tidak mempunyai wang yang cukup. Apabila anda berkata, saya mahu mencari cinta sejati, isyarat yang anda hantar ke medan kuantum ialah, saya keseorangan sekarang. Medan kuantum, tenaga pintar yang menghubungkan segala-galanya, tidak bertindak balas terhadap kata-kata anda. Ia bertindak balas kepada keadaan kewujudan anda, kepada frekuensi yang anda pancarkan setiap saat. Oleh itu, setiap kali anda berada dalam keadaan keinginan, anda secara tidak sengaja mengukuhkan ketiadaan perkara yang anda inginkan. Anda secara harfiah memberitahu alam semesta untuk memberikan anda lebih banyak pengalaman kekurangan. Inilah paradoks kehendak yang memerangkap ramai orang dalam kitaran manifestasi yang tidak berkesudahan dan mengecewakan. Bayangkan alam semesta bukan sebagai mesin layan diri, di mana anda memasukkan permintaan dan menunggu hasilnya. Sebaliknya, lihat ia sebagai cermin yang sempurna. Cermin tidak menilai, tidak memilih dan tidak menunaikan permintaan. Ia hanya memantulkan dengan tepat apa yang ada di hadapannya. Jika anda berdiri di hadapan cermin dengan muka masam dan meminta ia tersenyum, apa yang akan berlaku? Ia akan terus memantulkan muka masam anda dengan sempurna. Untuk mengubah pantulan, anda tidak berdebat dengan cermin. Anda mesti mengubah ekspresi anda terlebih dahulu. Inilah prinsip asas bagaimana realiti berfungsi. Dunia luaran anda adalah pantulan sempurna keadaan dalaman anda. Untuk mengubah realiti anda mesti berhenti meminta dan mula menjadi. Inilah peralihan daripada keinginan kepada penjelmaan. Konsep ini yang ditekankan oleh ahli mistik seperti Neville Goddard adalah mengenai mengambil alih perasaan hasrat yang telah dipenuhi. Ini bukan tentang berpura-pura atau pemikiran angan-angan. Ia adalah tentang memasuki keadaan kewujudan yang begitu nyata dan koheren sehinggakan frekuensi dalaman anda tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Kami memanggil ini keadaan pencipta. Dalam keadaan ini, anda tidak lagi meminta realiti. Anda adalah frekuensi realiti itu. Dan oleh itu, medan kuantum tidak mempunyai pilihan selain menyusun semula dirinya untuk memadankan getaran baru anda. Anda menjadi punca, bukan mangsa keadaan anda. Untuk benar-benar memahami kuasa keadaan pencipta, kita mesti melihat kepada prinsip asas fizik kuantum. Dalam bidang kuantum, realiti tidak wujud dalam bentuk yang tetap dan pepejal sehinggalah ia diperhatikan. Sebaliknya, ia wujud sebagai lautan kebarangkalian yang tidak terhingga, medan potensi tulen. Fenomena ini yang dikenali sebagai kesan pemerhati menunjukkan bahawa kesedaran pemerhati secara literal meruntuhkan gelombang potensi ini menjadi zarah jirim, menjadi pengalaman yang kita panggil realiti. Siapakah pemerhati itu? Anda. Namun, ini membawa kepada satu persoalan penting. Jika anda adalah pemerhati, mengapa anda tidak secara sedar mencipta realiti yang anda inginkan? Jawapannya terletak pada minda separa sedar anda. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa
Kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian anda dikawal oleh program yang berjalan di bawah permukaan kesedaran anda. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kenangan emosi dan kepercayaan yang tertanam sejak kecil. Jika minda separa sedar anda diprogramkan untuk kekurangan, perjuangan atau rasa tidak layak, maka itulah isyarat yang anda pancarkan secara konsisten kepada medan kuantum. Tidak kira betapa positifnya pemikiran sedar anda. Minda sedar anda mungkin mahukan kelimpahan, tetapi jika badan anda melalui sistem saraf autonomi telah dikondisikan untuk tekanan kekurangan, badan anda secara literal hidup dalam realiti yang berbeza. Dan dalam pertempuran antara minda dan badan, badan selalunya menang. Bagaimana kita merapatkan jurang antara niat sedar dan pengaturcaraan separa sedar? Bagaimana kita mengubah keadaan kewujudan kita pada tahap yang paling asas? Jawapannya adalah lebih mudah dan lebih dekat daripada yang anda sangkakan. Ia adalah nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan tidak sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi autonomi dalam badan yang boleh anda kawal secara sedar dengan serta-merta. Anda tidak perlu berfikir untuk bernafas, tetapi anda boleh memilih untuk mengubah corak pernafasan anda pada bila-bila masa. Tindakan mudah mengawal nafas anda menghantar isyarat yang kuat kepada sistem saraf anda. Apabila anda memperlahankan pernafasan anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik yang memberitahu badan anda bahawa ia selamat, ia tenang dan ia berada dalam keadaan pemulihan. Kajian oleh institut seperti HeartMath menunjukkan bahawa pernafasan berirama yang disengajakan mewujudkan sesuatu yang dipanggil koheren jantung otak. Ini adalah keadaan fisiologi yang optimum di mana jantung, minda dan emosi anda beroperasi dalam penyegerakan dan keharmonian. Dalam keadaan koheren ini, anda memancarkan isyarat elektromagnet yang sangat teratur dan kuat ke medan kuantum. Isyarat ini bukan lagi isyarat bercampur-campur yang datang dari keinginan dan keraguan. Ia adalah isyarat yang jelas, fokus dan kuat tentang siapa anda telah menjadi. Anda tidak lagi meminta dari keadaan kekurangan. Anda memerintah dari keadaan kewujudan yang koheren. Nafas adalah kunci fizikal yang membuka pintu kepada keadaan pencipta. Mari kita mendalami mengapa manifestasi anda sebelum ini mungkin gagal. Kegagalan tersebut bukanlah bukti bahawa proses itu cacat. Sebaliknya, ia adalah bukti ketepatan yang sempurna. Alam semesta sentiasa memberikan anda padanan yang sempurna dengan frekuensi dominan anda. Masalahnya ialah bagi kebanyakan orang, frekuensi itu tidak koheren. Bayangkan cuba menala stesen radio. Jika anda berada di antara dua frekuensi, anda hanya akan mendapat bunyi statik. Begitu juga jika minda sedar anda berkata, saya kaya. Tetapi minda separa sedar anda yang dikuasai oleh emosi, menjerit, saya takut tidak mempunyai cukup, anda menghantar isyarat yang tidak koheren. Anda berada di antara dua stesen. Alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya memantulkan kembali kekacauan dan statik ini dalam bentuk hasil yang tidak konsisten dan mengecewakan. Ini bukan kegagalan. Ini adalah maklum balas yang sempurna. Ia memberitahu anda bahawa keadaan dalaman anda berpecah belah. Kunci kepada manifestasi bukanlah untuk menjerit lebih kuat pada cermin, tetapi untuk menyatukan isyarat dalaman anda menjadi satu frekuensi yang jelas dan koheren. Inilah yang dimaksudkan dengan penjelmaan. Ia adalah penyatuan pemikiran, perasaan dan kewujudan fizikal ke dalam satu keadaan yang harmoni. Anda tidak lagi berfikir tentang kekayaan. Anda merasai keselamatan dan kebebasan kekayaan dalam setiap sel badan anda. Ini menghubungkan terus kepada prinsip resonans dalam mekanik kuantum.
sistem bertenaga cenderung untuk bertindak balas kepada frekuensi yang sepadan. Untuk menarik realiti kelimpahan, anda mesti menjadi resonator untuk kelimpahan itu sendiri. Bidang epigenetik turut menyokong idea ini, menunjukkan bahawa emosi dan kepercayaan anda, keadaan kewujudan anda, menghantar isyarat kimia yang boleh mengaktifkan ataupun menyahatifkan gen tertentu. Anda tidak ditentukan oleh biologi anda. Sebaliknya, kesedaran anda yang mengarahkan biologi anda. Apabila anda memasuki keadaan pencipta, anda secara literal menghantar isyarat kepada sel-sel anda untuk membina semula diri mereka dalam imej realiti baru anda. Ajaran kerohanian purba telah lama mengetahui perkara ini. Dalam falsafah Vedanta, konsep aham brahmasmi bermaksud saya adalah yang mutlak. Dalam Alkitab, apabila Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namanya? Jawapannya ialah, saya adalah dia yang saya adalah. Nama Tuhan bukanlah permintaan, ia adalah pengisytiharan kewujudan. Ia adalah frekuensi penciptaan itu sendiri. Sekarang, mari kita jadikan ini praktikal. Bagaimana anda boleh beralih daripada keadaan kekurangan kepada penjelmaan sekarang? Saya akan mengajar anda satu teknik yang kuat tetapi sangat mudah yang saya panggil ritual pernafasan. Saya adalah. Ini bukan sekadar afirmasi, ini adalah proses somatik untuk menanam semula identiti baru anda ke dalam sistem saraf anda. Cari tempat yang selesa di mana anda tidak akan diganggu. Duduk tegak tetapi santai. Tutup mata anda. Sekarang, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung anda. Dan semasa anda menarik nafas, katakan perkataan saya dalam fikiran anda. Biarkan nafas itu memenuhi paru-paru anda sepenuhnya. Kemudian, hembus nafas perlahan-lahan melalui mulut anda. Dan semasa anda menghembus nafas, katakan perkataan adalah dalam fikiran anda. Ulangi ini. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah. Lakukan ini bersama saya sekarang. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah. Rasakan bagaimana irama ini mula menenangkan sistem saraf anda. Rasakan bagaimana ia memintas minda yang sibuk dan bercelaru. Dengan setiap kitaran nafas, anda tidak hanya mengatakan kata-kata. Anda sedang menghirup intipati kewujudan, identity to land. Dan anda sedang menghembus nafas pengesahan kewujudan itu. Selepas beberapa minit setelah anda berada dalam keadaan tenang dan menerima, anda boleh mula menambah perasaan hasrat anda yang telah dipenuhi. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah makmur. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah sihat. Tarik nafas saya. Hembus nafas adalah disayangi. Rasakan emosi setiap kenyataan ini semasa anda bernafas. Bukan sebagai sesuatu yang anda inginkan, tetapi sebagai sesuatu yang anda sudah pun menjadi. Lakukan latihan ini selama 5 hingga 10 minit setiap hari. Ia adalah latihan untuk menala semula frekuensi anda. Apabila anda mula mengamalkan ritual pernafasan saya, adalah anda secara aktif memasang semula sistem pengendalian dalaman anda. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memahami apa yang berlaku apabila anda membuka mata dan kembali ke dunia 3D anda. Realiti fizikal anda adalah penunjuk yang lambat. Ia adalah bayang-bayang yang dilemparkan oleh keadaan kewujudan anda yang lalu. Akaun bank anda mungkin masih menunjukkan jumlah yang sama. Badan anda mungkin masih merasakan kesakitan yang sama. Inilah ujiannya. Inilah saat di mana kebanyakan orang goyah. Mereka melihat realiti luaran membandingkannya dengan keadaan dalaman baru mereka dan berkata, ia tidak berkesan. Keraguan mula meresap masuk dan serta-merta mereka kembali kepada frekuensi kekurangan yang lama. Anda mesti faham bahawa untuk mengubah pantulan dalam cermin, anda mesti menahan imej baru itu tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh pantulan lama.
Kesetiaan anda mestilah kepada realiti dalaman yang tidak kelihatan, bukan kepada dunia luaran yang sudah lapuk. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Jangan cuba menekannya. Perlawanan mewujudkan lebih banyak isyarat yang tidak koheren. Sebaliknya, akui ia. Lihat keraguan itu sebagai gamer program lama. Kemudian, dengan sengaja kembalikan perhatian anda kepada nafas anda. Ambil satu nafas. Saya adalah yang sedar. Ini adalah cara anda melatih semula otak dan badan anda. Anda mengajar mereka bahawa keadaan kewujudan baru ini adalah rumah anda sekarang. Titik set lalai anda. Matlamat utama bukanlah untuk melakukan amalan ini selama 10 minit sehari dan kemudian kembali kepada kebimbangan dan kekurangan selama 23 jam yang lain. Matlamatnya adalah untuk memanjangkan keadaan kewujudan ini sehingga ia menjadi keadaan semula jadi anda. Daripada berlatih untuk menjadi, anda hanya menjadi. Di sinilah manifestasi berhenti menjadi satu proses dan menjadi irama semula jadi dalam hidup anda, sama seperti degupan jantung anda. Ingat eksperimen celah ganda dalam fizik kuantum. Elektron hanya berkelakuan sebagai zarah yang tetap apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia kekal sebagai gelombang kebarangkalian. Realiti anda adalah sama. Apabila anda terus memerhatikan kekurangan anda terus meruntuhkannya menjadi realiti anda. Dengan mengekalkan fokus dan perasaan anda pada keadaan kewujudan baru anda memaksa gelombang potensi yang baru untuk meruntuh menjadi pengalaman fizikal anda. Anda adalah kuasa pemerhati dalam hidup anda sendiri. Jadi inilah kebenaran utamanya. Anda tidak pernah gagal dalam manifestasi. Anda sentiasa menjadi pencipta yang sangat berkuasa dengan sempurna memanifestasikan hasil yang sepadan dengan keadaan kewujudan dominan anda. Pergeseran yang kita bincangkan hari ini bukanlah tentang mempelajari helah baru atau teknik rahsia. Ia adalah tentang mengingati siapa anda sebenarnya. Anda bukan pengemis yang merayu kepada alam semesta untuk sisa-sisa. Anda adalah penjelmaan kesedaran itu sendiri yang diberi kuasa untuk memerintah realiti dari dalam keluar. Peralihan daripada keinginan kepada penjelmaan adalah peralihan yang paling penting yang akan anda buat dalam hidup anda. Ia adalah perjalanan pulang kepada kuasa semula. Jadi anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda ada. Jadi soalan saya kepada anda hari ini ialah, siapakah yang anda pilih untuk menjadi? Jangan hanya menonton video ini dan melupakannya. Hidupkannya. Jadilah penjelmaan kebenaran ini. Mulakan hari ini dengan ritual pernafasan saya adalah, jadikannya amalan yang tidak boleh dirundingkan. Apabila anda melakukannya, kongsi pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Tuliskan pengisytiharan anda bermula dengan saya adalah bukan sebagai harapan tetapi sebagai kenyataan tentang siapa anda sekarang. Mari kita cipta medan tenaga kolektif pencipta yang sedar. Jika mesej ini bergema dengan anda, langgan saluran ini kerana setiap video direka dengan niat, penjagaan dan kasih sayang yang mendalam untuk menyokong perjalanan anda kembali kepada kebenaran ini. Anda adalah lebih berkuasa daripada yang pernah anda bayangkan. Sekarang, pergilah dan jadilah ia.